Dia dah sampai ke tak? Duit. Dengan siapa? Seorang. Dia duduk rumah sewa kan? Berapa orang? 7 orang sewa. Semua kerja kat mana? Yang lain tu saya tak tahu. Saya tahu dia je kerja kat mana. Misi menjumpa Muzammil. Aduh. Bila anak dah besar macam ni lah. Rasa jumpa calon jodoh kot. Kat mana nak ambil gambar ke? Mana lift? Sana, jom. Ni cakap apa dengan dia? Pukul je lah. Dah berapa lama kenal dia ni? Ha? Dah berapa lama kenal dia ni? Momen. Koleksi. Ni koleksi. Dah berapa lama kenal dia? Okey, betul dengan satu. Azmi pun. Apa benda ni? Cycle tu. Oh, barang ini pun dah tak boleh. Buat apa ni? Boleh letak je lah. Ya, mungkin kau letak. Yo, silap. Baju-baju jadi letak sini jadi. Kan? DVD, toy, sport gear, electric, appliance. Di sini ada kedai sukan tak? Ha? Kedai sukan yang macam... Aku lama tak pergi supermarket. Lalu kat mana ni? Ada yang lupa. Ini misi mencari Muzammil. Oh iyalah rasa mana. Apa? Dia kan tahu pun. Dia tahu ke tak? Tak tahu. Oh yo, Tesla je. Kat situ charge. Dia tinggi ke rendah je? Ha? Syah, dia tinggi ke rendah? Tapi aku pelik ya. Kawan lelaki lain kau tak suruh pula jumpa. Ini kau suruh jumpa. Jadi gini, Mary bilang ke? Ha? Mana kedai kau cakap tu? Ha? Tengah. Di rumah tu. Apa lah ni? Buat kedai makan lah. Nak kat mana nak tu?
mana? Tu dia kata ada kaunter pertanyaan. Ibu jalan macam bos. Pergi mana ni? Mana ibu ni? Ha? Oh, ramai orang. Ada ke kosong? Jom kita masuk. Ini kami ni go. Ini yang ramai-ramai ni. Udah kau? Ada tempat wifi? Ha? Ni halal ke tak ni? Ha? Umur dia berapa? 26 dah tua lah. Kan? Orang tua lah punya duit. Ada? Eh, apa lapar? Ada? Dia? Asal dia tu? Sebablah makcik tu semua dah kumpul kat situ. Ada? Oh, dia lah. Saya nak apa? Saya ke tengok boy tu. Jom Syah, jom. Tak ada. Dalam lagi tak ada dalam. Betul ya, kalau nak tak ayat berapa? Yang ni diskon. Dah betul betul. Nampak RM50. Nampak RM20. Beef spicy nak betul. Ha? Ni ya. Bet. Dia besar mana dia? Mana ni? Mana dia? Mana? Ni Zamil. Belakang ke? Ni, hey. Dari mana? Rumah. Oh, dekat je. Diorang baru nak order makan. Nak makan ni? Ha? Nak makan ni? Oh, sama sini. Ke lagi? Ya, kita orang pun tak tahu nak order apa. Sebab meja kosong tak ada. Tapi Jadi nak bagi orang belakang ibu dia. bagi orang belakang tu. Nanti sampai. Mak dia. Bawa dukun. Kat ujung tu kosong.
Jom ni kan. Abang kita makan sini anak. Aisyah ada sini. Pergi tadi. Nak ayam. Bagilah dia. Okey. Tolong dia. Wah, muka. Wah. Ha? Kat bila nak bertunang. Abang ni pampang. Saya dia tinggi pada abang. Ni tak berhati ni. Main volleyball ke? Mana? Kalau tanya dia tak tahu ni. Dia mana ya? Kelakar. Beli ni je lah. Kerja ni? Tak kerja? Tak kerja. Kenapa? Dia cuti Oh, cuti lah. Ingat kerja. Kenapa dia gelap? Kenapa dia gelap? Oh. Tapi ada je projek ni. Kat mana? Tadi ni kat IOI. IOI office. Duduk. Bila balik dah? Kampung? Tak tahu lah, gaji ke. Gaji banyak ke. Macam ni ke? Tak boleh jauh. Dengar kat mana? Dengar kat mana? Kan, saya kalau dengar. Ni kat Dungun. Ni kat mana pula? Di Malang. Malang. Mana kat mana? Akan sikit dari Dungun. Oh, Dungun praktikal kan? Oh, dia praktikal. Marah Terengganu kan? Terengganu lah. Nanti dia hantar ke apa? Nanti dia akan bunyi, nanti ambil kot. Oh. Marang. Tempat kita pergi ke Kuala Tampar dah. Oh, yang Telekom kan? Ada bangunan, Ya, dekat Telekom kat dia. Ada kat Telekom. yang ada masjid besar tu. Pusat PAS tu kan? Dia, kalau tahu Haji Adi di situ. Oh, Haji di situ eh? Rumah situ? Dalam tu? Jalan nak masuk ni TNB tu? TNB. TNB pula apa? Telekom? Dekat situ, dekat rumah Sili. Oh. Nanti pasal rumah Sili. Rumah dekat situ. Aisyah udah air suci. Tapi boleh tukar-tukar kan air? Boleh tukar. Oh, gitu lah. Pula nak tahu rumah bersepah. Habis tu lah. Dia mana? Sini eh? Dekat rumah ni. Dekat Haji. Kita orang selalu main bola tampar dekat Sedang. Di Sedang. Dekat dengan Sekolah ni, Sedang Baru 1. Apa nama? Sri Kemangan, tahu? Yang dekat dengan UPM. Ada gak game UPM Kolej 10. Mana pergi?
masuk, tapi benar masuk lah. Tak masuk lah. Macang. Macang ada apa lah? Durian eh? Ada durian eh macang? Ha? Macang. Ya? Macam Kelantan. Macang Kelantan. Terengganu Mecang. Oh, mencang. Tapi saya hidup Bukit Bayu. Bukit Bayu kat mana? Tu lah, kena bawa jalan-jalan di Terengganu. Saya Pulau Redang tu 2 kali dah. Hentian semua tu kan. Tapi ni tak habis lagi lah. Tu lah masalah ni. Dah? Nak ambil makanan ke? Oh, belum bunyi lagi. Selalu lah bersukan. Tak ada bersukan. Futsal ke sini kan banyak futsal. Tak ada kan? Ada. Banyak. Sini memang banyak. Jarang ada masa. Jarang masa lah. Tu lah. Kerja kan. Balik kerja, malam kerja pula. Mana tahu hiking ke apa. Dulu ada lah. Time dulu haji kan. Bukit apa dah? Bukit tu? Bukit besar. Apa dah nama tempat tu? Dekat dengan Cerating tu? Muhammad. Bukit apa nama dia? Muhammad dah pergi. Jauh dah. Yang kita kutik sampah tu. Ya. Bila duduk Terengganu ni orang sana aktif kan. Kutik sampah tu semua. Pernah dia join? Pernah join? Ada jumpa dia? Tak ada? Aduh. Tapi lepas ni dah habis kerja, ada sambung belajar lagi ke macam mana? Kerja. Okay, dah habis belajar ni. Habis sampai degree dah. Oh. Tak minta diri tu? Kerajaan minta juga. Sabar. Ya. Tapi kata ajar tuition eh? Tapi dah berhenti lah. Oh, tak sempat. Penat. Yelah, malam lagi. Saya balik kerja pukul 8 ada tuition. Ada 2 jam. Sampai pukul 10. Penat lah. Sampai pukul 10 pula kan. Orang balik nak tidur pun. Tuition tu dia one-to-one lah. Dia ajar ada 3 orang student. 3 orang student tu datang 4 ada, 1 ada, ajar 5 ada, dia random. Oh, ajar family lah, satu family. Itu macam mana? Center? Tak, dia center. Tapi lain-lain student lah. Mesti bosan kan mengajar kan? Ada. Kalau ni saya budak. Tak try minta tau. Cikgu ke apa ke? Buang Bisari jauh tu. Jauh kan? Nak pergi nak lintas tiba-tiba. Nak patah balik. Ini banyak. Betul tak? Patah. Jauh. Bayar pun berapa? Berapa? 30? Sejam? Sejam sekolah. Sejam. Dia sebulan ada 8 kalian. Kalau 3 orang? Oh, 30 kan? 20, 8 paling rendah 10, paling tinggi 17,5. Sejam? Tengok subjek lah. Kita tengok, dia ada package. People Korea? Indonesia Korea? Bisa di Aisyah kata beli kambing. Ada kampung ada lah. Ayah jaga. Ada gini kosong tak? Bosan semua di sini. Jam. Je lah. Orang minta kerja kat macam. Tak petang beli kambing kan.
Okey kan? Ajak pergi Sabah tak? Yang ni. Kan? Dia kat Sabah ni masak lah, tapi dia sayang kesawi. Ibu dia sayang kesawi. Ya kan? Ayah apa? Cikgu lah? Saya kerja. Oh, imam lah. Dia buat berapa? Tapi sekarang dia tak kerja sangat lah. Dia kambing ni dia. Masyuk. Jadi kadang-kadang ada kita jual daun pisang. Kebun lah. Kebun ada kebun kat rumah. So aku pilih situ lah. Ada pacat lah. Banyak. Asal suka pacat. Oh, mak ya? Mak. Mak adik dah besar kan? Adik semua dah besar kan? Adik paling kecil 19. Kecil. Kat sini? Sini? Dia kat gambar. Gambar Kuantan. Present. Kamu dah ada orang tu. Oh, mana tu? Mak aja ni. Kambing juga? Kambing ada lagi. 17. Tak cukup Syah. Tambah lagi. Tapi kalau kau kat kampung, okey lah kan? Tak ada orang kacau kan? Kandang semua siap lah. Ayah buat sendiri kan tu. Dia ada macam kerajaan negeri bagi bantuan. Rasa ni macam ada tu. Dia boleh apply tau. Boleh apply pertanian. Saya ingat dah berapa 500 ke 1000 At least RM5,000. Kalau di Selangor RM10,000. Tengok saiz projek lah. Tak ingat lah tu. Ada kot yang minta itu. Lepas tu jual-jual kat situ lah. Ada orang minta-minta. Dia kalau kambing tu dah macam matang sikit, dia jual. Selalu jual kat saudara orang kampung tu. Macam marah aku dah silap guru lah tu guru kan guru hadiah masuk ikut TM lah kan kampung yang kedai mahal tu kedai mahal tepi pantai tu bukan ini masjid tu masjid Adi tu tunggu lagi rumah tepi laut kan Saya tak, saya dalam ni. Marah kan? Betul lah. Betul lah. Jangan buat apa dia pilih. Kita pergi boleh. Tapi dah lama ni, dia sini lama lah. Kan belajar ni. 2020. UIM. Salah. Lagi lama. UITM kat Agam. Itu kan lalu begitu. Ada larian dah. Ada game kat padang kawat atas kan. Bawah tu bisa tekan. Aduh. Dashboard. Macam lah. Terserempak lah. Ada beribu lah. Ini asyik tadi ni. Latihan bola tambah ni. Pagi tadi. Ni budak-budak kecil. Tak kan? Boleh lah nak jerit-jerit. Jerit hari ni saya tak datang. Salah tu lah. Terengganu pun susah kan? Kan dia banyak kat Kuala Terengganu kan? Kat Malang pun ada. Malang tak ada lah. Mama, saya tahu Kemam volleyball lah Kemam. Kuala Terengganu itu je. Setiu Kuala Terengganu mana? Tim lah, tim yang mana ada
Ramai je. Tengah apa? Cari ni, dah lah. Bunyi kuat lah. Belajar engineering. Ini apa? Elektronik. Itu benda paling susah. Makcik tu engineering kan? Dulu muda. Pengen nak jadi kapal terbang ni aircraft aeronautical. Aviation. Aeronautical. Tapi diploma ni dekat Jalan Semarak tu. ATM. Tapi itulah silap masuk. Sepatutnya benda ni kena masuk TVET baru dia laju kan. Tapi saya silap masuk UTM. Belajar apa? Buka buku je lah. Betul lah. Komponen aircraft pun dalam buku. Dulu zaman dulu mana ada internet ni semua tak laju. Ini minta cikgu dapat, tidak tak tahu. Jadi mak empik ke? Mak empik kerja-kerja dengan polis ni. Mantap. Sekarang tak ada ni. Ada IPG lah. KRG lah tu. Dulu bagus lah pakai kertas pun. Boleh minta lah. Kalau ada open kan, dia jadi cikgu sekolah bunga. Sekarang di PLI lah sebenarnya. Di PLI kalau ada one off, tengok lah. One off tu macam okey dia nak 5,000 orang saja cikgu maths. Oh, yang tu. Kena minta cepat kan. So dia datang. Senang juga. Tapi dia tak tahu lah, dia buka untuk subjek-subjek ketiga. Muzik, PJ, Subjek yang tak ramai. subjek yang cikgu-cikgu tak ada. Macam muzik. Sekarang ni cikgu mat lah ajar muzik. Ajar apa? Kabut je. Tapi kalau kita dah mengajar tu, belum tertukar. Kalau minta matematik, mengajar matematik. Kenapa dia buat air? Ini tetap. Dia ketat. Biasa abang sudah dapat dia. Ada bunyi? Ada. Tanya lah. Abang tadi hujan ke? Lebat. Itu ini tu. Ini ada kakak ke? Betul kan? Dekat dengan Lotus. Sebelah ni kan? Ke sana. Pergi ke sana. Belah sini ke belah sana? Belah sini ke? Kita balik lah. Kita lagi sekali. Oh. Ini nak ada kakak ni. Dia ada. Panas. Kita nak buat air sini. Hanya umum. Turun. Semalam dia bertugas apa? Satu lari. Tiga. Actually. Tapi dia pendek ke atas lah, dekat bawah kan. Dia terus berangkat. Dulu apa penangkap? Cadet wajib. Okey dia. Tapi sebenarnya join jamur. Oh, kamu dia menangkap? Ni, Tok Badak. Tok Badak. Ke Badak. Tok Badak kan? Yang menangkap di pinggir pantai tu. Betul lah. Dia panggil lain. Panggil apa? Nampak? Tak ingat. Nampak.
Macam orang. Itu Riza. Kenapa nasi nak? Kan? Oh. Ini nak belanja dia kan? Siapa? Dah, dia nak hidup sampai 40 tahun. Kenapa tak? Siapa ni? Dia tu. Dia perasan tu diri dia tu. Kenapa dia buat bungkus? Sebab kan orang depan kali Cina tu dia buat tekor kita orang Oh. jadi soalan tak boleh tempat. Boleh je. Dah habis minum tak apa. Tak ada orang ni. Tak apa lah. Apa yang ada? Tak. Kita nak keluar dari Habis ni semua sama ke apa? Sama? Ada burger, ada burger, ada sekejap. Oh ni aku punya kan ni? Ni? Oh. Ni burger sama dulu. Aisyah ada burger. Aisyah ada burger. Dia tukar-tukar. Tu ayam? Nak dulu juga sebab jamu pun makan. Bawa pakai. Macam? Ni kunyit. Ayam. Ni bergaya. Yang mana? Ni kok? Dah batuk. Hitam je lah. Tapi buat hasil ni. Mana yang buat? Ni? Ni main kau punya? Kenapa tak cek dulu? Ni tak ada mulut tu. Sepang? Langsung? Saya tanya dia apa? Macam? Asas. Tak cukup? Macam tak cukup Ni soal apa? Ni balik masak lagi kan macam ni? Tak masak? Duduk rumah berapa orang?
8. Yo. Tingkat apa? Tingkat 3. Jadi dekat rumah tu selalu orang buat station. Kadang ada yang ramai yang letak. Tu dia orang kerja yang sama ke dia ni? Semua kerja bagi yang solar. Solar. Company apa? Company Jepun. Company yang mana? Company sini. Ya. Macam mana boleh dapat solar? Ni mak apply lah. Handphone dulu ada join.